Gaji cuti bersalin dapat, elang pun dapat. Jadi majikan kena tanggung double pay gaji termasuk pengganti sementara. Demikian persoalan sinis dibangkitkan seorang pemerhati menyifatkan pengumuman kerajaan yang bercadang memperkenalkan elang pasca cuti bersalin EPCB sebagai langkah memperkasa penyertaan wanita dalam tenaga buruh sebagai tidak adil dan membebankan majikan. Sindir pemerhati ketika ini, majikan sudah pun wajib membayar gaji pekerja sepanjang tempoh cuti bersalin sekitar 60 hari. Namun pada masa sama, operasi perlu berjalan, maka pengganti sementara terpaksa diambil dengan kos hampir sama, pendek kata satu cuti dua gaji. Kata pemerhati, jika EPCB diperkenal tanpa penyelesaian menyeluruh, timbul persoalan sama ada majikan masih perlu menanggung gaji dua pekerja sepenuhnya lagi. Lebih-lebih lagi, katanya, dalam sektor perkilangan dan firma pembinaan yang banyak didominasi tenaga kerja wanita, implikasinya bukan kecil. Perdana Menteri ketika menyampaikan amanat sempena Hari Pekerja 2026 di Ibu Negara pada Jumaat berkata, kadar penyertaan tenaga buruh wanita menunjukkan penurunan ketara apabila merosot daripada 78.9% bagi kumpulan umur 25 hingga 29 tahun kepada 68.6% bagi umur 35 hingga 39 tahun. Menurut beliau, komitmen terhadap tanggungjawab keibuan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada trend berkenaan. Sebagai langkah progresif ke hadapan, kerajaan secara prinsip bersetuju memperkenalkan EPCB di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Katanya elang itu merupakan bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga 30 hari selepas tamat tempoh cuti bersalin sedia ada selama 98 hari. Faedah berkenaan dicadangkan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans OB wanita yang akan dibayar secara one-off. Pada masa sama, Perdana Menteri turut menyeru majikan lebih prihatin serta berihsan dalam memastikan kebajikan pekerja terus terbela. Dalam program sama, beliau turut mengumumkan pakej daya tahan ekonomi Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih 710 juta ringgit sebagai langkah memperkukuh pembangunan modal insan dan kestabilan pasaran buruh negara.